Ada 3 orang sahabat, iaitu Mokit, Daud dan Arif. Mereka terkandas di gurun Sahara yang kering kontang. Mereka terkandas kerana kapal terbang persendirian mereka yang uzur itu rosak dan tak mampu lagi terbang. Bermulalah perjalanan mereka merentas padang pasir Sahara itu. Setelah hampir setengah hari mereka mengharungi panas terik, melintasi dan kekeringan gurun Sahara, tiba-tiba mereka terlihat sesuatu yang berkilau di atas padang pasir. Mereka mendekati dan mendapati ia adalah teko tembaga klasik yang cantik. Semua mereka tahu itu bukan teko sembarangan. Ia adalah teko jin yang melunaskan hajat siapa yang menggosokkannya. Telah berbincang dan bersetuju, akhirnya mereka menggosok teko itu bersama-sama serempak. Namaku Ginny. Siapa yang membangunkan saya? Kalau begitu, setiap seorang mendapat 1 hajat sahaja. Ada syarat tak bagi semua permintaan? Ya, ada 2 syarat. Pertama, tidak boleh menghidupkan orang mati. Dan kedua, tidak boleh membuat seseorang jatuh cinta. Tetapi kenapa tak boleh buat macam syarat tu? Kerana ajal dan jodoh itu kan kuasa Tuhan. Bagaimana kalau mahu seseorang menyokong kita? Hati manusia juga berada di dalam kehendak Tuhan. Kepercayaan, pengorbanan dan kasih sayang, semuanya lahir daripada cinta. Kenapa awak tidak gunakan kuasa hajat tu untuk diri sendiri? Saya sedang menjalani hukuman. Saya terikat dengan teko ni untuk tunaikan hajat orang lain hingga akhir dunia ini. Tapi, jika ada manusia meminta hajat saya dibebaskan, saya akan bebas. Tapi, semua manusia mempunyai hajat yang lebih penting, kan? Ini, aku nak seguni emas 999. Ginny, aku mau seguni besar duit. Aku mau jadi penguasa yang hebat. Ginny, saya berhajat agar Ginny dibebaskan dari teko itu. Kenapa awak tak meminta hajat untuk dirimu? Kerana hajatku hanya perlu meminta kepada Tuhan Yang Esa. Ada manusia yang membawa kekayaan tetapi hidupnya semakin berat, dan ada manusia yang melepaskan segalanya namun jiwanya menjadi paling bebas. Kerana kebijaksanaan sebenar bukanlah pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang sanggup kita lepaskan.